Sawadika. We are from Thailand. Love for you. Okay. Okay. Terima kasih. Rasa dia. Okay. Kita berjalan ke atas sana. Dekat. Ya, sejarah sini. Ni nama dia Pasar Bak Valley. Depan kita tu formation batu yang dipanggil sebagai Fairy Chimney. Fairy Chimney ni kan ialah formasi semula jadi yang berupa menara setinggi 40 meter yang terbentuk akibat batu gunung berapi lembut. Di sini ada jual batu-batu semua kat sini. Kita jalan kaki ke sana. Dia formation, rock formation daripada angin. Dan dia bentuk macam cendawan macam tu. Gambar lompat cantik Izzat dia. Dia jadi macam tu je. Ni view lunch kita hari ni. Restoran ni buffet tapi air tak termasuk. Kita bawa duit untuk beli air dan jual bawa air ni. Ha tu, banyak sarang-sarang burung kat sana. Kita makan buffet hari ni, nasi dia banyak gila. Shawarma tu buffet juga. Ayam. Everything. Ni salad. Ini view di Pageant Valley. Tempat kita makan tengah hari ni. Kita makan sambil tengok sana. Aku pakai baju biasa tapi sebenarnya sejuk sekarang. Sepatutnya aku berada kat bawah matahari tapi sebab kenyang baru lepas makan, so kita duduk dulu. Ni tandas kat area Pageant Valley ni, kat restoran ni. Ni dia punya tandas dia guna tone drum saja. Lepas tu ni bulat macam tu, sing. Aku kenalkan kita orang punya guide, nama dia Jamal, boleh cakap Melayu sikit-sikit dan banyak informasi sejarah yang dia share. Dia ikut kami daripada hari pertama sampai hari ke-13 kami kat Turki. Dari sini satu. Tomorrow our journey to Tokat, how many hours? 6 hours in the coach. Sini hot air balloon 30 lira, 40 lira, 20 lira. 20 lira je. Lepas lunch kami ke Gurame Open Air Museum. Kat sini lah tempat suci yang diletakkan sebagai tapak warisan UNESCO sejak tahun 1985. Ice cream. How much ice cream? 100 to 150. Okay, later when I go back. Tempat ni ialah kompleks biara dan gereja yang diukir terus dalam batuan gunung berapi yang lembut hasil karya para pesami ortodok pada abad ke-10 hingga abad ke-12. Ni apa ni, Pi? Okay, kita akan tengok formation batu. Meow. Meow. Ada padi kecil. Sunta. Okay, aku sekarang berada kat Gurame Open Air Museum bersama dengan Hello. Rosie, bersama dengan Seth, bersama dengan Stephanie dan juga Encik Sophie. Abang Sophie. Dan bersama saya, hos anda, Syazwan. Kita kat sini. Sini tu kat mana? Gurame. Gurame tu apa? Nama tempat Open Ikan Air gurame. Museum. Ikan gurame. Ikan gurame ke? Kenapa? Pergilah, aku record kau ni. Pergi mana? Kau record dia pergi mana? Dia cakap nak pergi big. Pelaburan. Stop. Colour tau. Macam colour body. 16 kali sudah aku tertengok macam kenapa dia? Kenapa tak pakai baju? Ya, kenapa dia buka? Nanti aku buka pakai ni macam begitu. Dia striking sangat. Macam orang tua. Say something. Hello. In Thai. สวัสดีค่ะ We are from Thailand ที่นี่คือกอเรเม่นะคะ Open Air Museum อยู่ที่เมืองคัปปาดุเกียนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ Can you understand what I said? Cannot I understand. said this is a gourmet town. We will explore inside later. Okay. Thank you. In that area, there were more than 40 monasteries back in the day, between 6th and 12th century. Till the 12th century, people, the monks actually, lived in this area. Monk. When these kids become monks, they were going different countries to spread the religion. Apa yang ada kat sini? Kat sini ialah gereja batu berlukisan fresko termasuk dark church yang terkenal dengan warna-warna yang terang. Dia punya biara pula ada bilik-bilik yang diukir pada zaman batu memberi gambaran kehidupan Neolitik. Kat sini pun banyak juga fairy chimney. Kalau nak datang kat sini, disarankan datang awal pagi supaya tak ramai sangat orang dan at least kena spend masa 2 jam kat sini. Tapi kan kat sini kena jalan jauh, so maybe tak sesuai untuk warga emas.
Okay, kita masuk sini. Yurin tu orang daripada Georgia tapi dia selalu buat lawak. So Nothing special. nothing special. You go that way? Okay. Nothing special. Nothing special. Don't go. Bagus kat ni. Lain pula. Tapi kurus lah. Pi. Mari kita tengok gereja ni. Kau ni nak masjid tak pergi, gereja tak nak pergi juga? Ke masjid tak nak pergi, gereja tak nak pergi juga? Laju tak semayang. Tak semayang ke? Mana masjid? Tengah. We are up to the kitchen, and that one is the most preservative, the fresco, but you have to pay the extra charge to get inside. You can see the fresco that look like still just a painting, but it's already 1000 years ago. Oh, sini tempat dia punya masak. Kitchen. Tempat simpan barang. Sekali lapar nak makan naik atas tu. Oh, mampu. Mampus. Abbas. Yeah. Hello. Hello, you from Bangkok? Yeah, from Bangkok. What's your name? Wan. You're from KL. From KL. Naik ke atas. Kat sini ialah dia punya dapur dan juga storage area. Gila kau sekali nak makan naik atas ni. Daripada sana bawah. Panjang bukit tu. Sana tu ada hall, carving hall. Dia ukiran-ukiran kat situ tapi kau dah naik. Which one? Okay, coconut. Yes. Caramel. Sizden değil galiba hocam. Japon değil. And? Pistachio kan? Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. アイス食べる方手上がってください。 Thank you. Terima kasih. アイスアイスアイス。 Extra bayar lagi. extra vanilla for you. Okay. Okay, terima kasih. Okay. Lagi? Okay, nak pergi? No? Okay. Okay, terima kasih. Sama-sama. Nah, ais krim dia. Rasa dia sedap. Sedap. Thank you, Pi. Sebentar jantan duduk sekejap. Tu lah. Aku siuk je. Main. Dia rasa dia memang sedap. Bukan macam ais krim biasa. Aku pistachio rasa macam coklat Dubai. Sedap sedap betul. Okay, dia orang sedap betul Sedap gila ais krim dia orang. Patut kau beli pada hari pertama lagi. Yang ketiga beli. Aku beli dua ni, Cappadocia balloon, hot air balloon dan juga yang ada ni semua. Thank you. Bye bye. Dia jual jagung. Sini jual berlima. Ini jual ais krim. It's okay, thank you. Turun bawah ni. Dan kita turun bas lah. Selamabecuti.com